Qala Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, faqulna lahum, maka kami pun tanyalah bagi mereka. Faqulna lahum lima ankartum, lima, kenapa puak mung tadi itu dah ingkar? Ya kena tanya juga. Apa puak mung tadi dah ingkar? Anna ahlal jannati yanzuruna ila rabbihim. Tanya sebab dulu. Apa puak mung tadi itu dah ingkar? Bahawasanya ahli syurga tadi itu lihat kepada Tuhan mereka. Apa duk kaca dah ingkar? Bahasa saya kata patisit tamai. Apa tak boleh nak terima Quran? Apa tak boleh nak terima hadis? Nabi ayat setiap reka sesak jalan belaka. Apa kita tak boleh terima? Apa? Tuhan rakyat hadia. Kata dia tertinggi zat tu. Zat tu ada atas daripada arash. Apa tak boleh terima? Lima azah. Apa? Tanya sikit. Itu tak? Itu dia. Nak kita reti kata benda ni adalah penting. Adalah penting. Lima ankartum anna ahlal jannati yanzuruna ila rabbihim. Ahli syurga tadi boleh tengok kepada Tuhan. Puak mu duk engkau apa? Qalu, kata mereka itu. Tu. Biar mereka itu. Puak Jahmiyah, Puak ana? Al-Jahmiyatu. Kata mereka itu. Tu. Biar mereka itu. Puak Jahmiyah, Puak ana? Al-Jahmiyatu. Dia kata la yanbaghi, tidak sayugia, tak ada sesuai sepatut, li ahadin, bagi mana-mana orang, ay yanzura ila Allah, bahawa dia tadi nak tengok kepada Allah. Satu nuskah lagi, ay yanzura ila rabbihi, kepada Tuhannya. Tu. Jadi dia mari otak. Dia jawab dengan dalil tak? Tak, jawab dengan otak ya. Lalu mari ahli kalam, dia kata, pasal tak ada otak, tak ada akal, kita nak terima wahyu lagu mana? Taklah terima wahyu, apa makna terima? Apa makna terima? Terima makna kita tadi itu serahkan diri, itu makna terima. Serah diri untuk patuh kepada benda hak kita terima. Tak itu kah? Yalah tak? Tiba-tiba akal kita ni kita terima apa hak Tuhan raya. Terima makna lagu mana? At-taslim. Untuk nak patuh apa hak Tuhan raya. Tiba-tiba kecek kata kalau tak ada akal bagaimana nak terima? Pas terima apa? Moga kata kita lagi kata lain pada hak Allah Taala kata. Tuhan raya kata, ya tadi itu ada atas daripada arash. Kita kata tak boleh jadi. Tak boleh jadi itu pihak kata. Akal kata. Pas di mana kata terima? Betul tak? Nabi Muhammad kata reka adalah sesat belaka. Dia kata ada tak sesat belaka. Akal ke wahyu hak kecil tu? Akal. Dia kata kita terima juga hadis tu. Terima kok mana muka jawab lagu ni. Terima. Ni mana patuh kepada apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau kita mazhab kita, waktu baik kaedah kata, akal kerja dia nanti tunjuk hajar syarak kan nanti terima. Akal ni, hak tu hewi kita ni, nanti terima wahyu kan nanti hajar wahyu. Terima. Apabila terima, tasdiquhu fima akhbar. Ta'atuhu fima amar. Wajtinabu amma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallaha illa bima syara. Benar apa hak Tuhan, apa hak Nabi raya melalui Nabi daripada Tuhan, kita buat apa yang dia suruh, kita tegah dia apa yang dia larang, dan kita tahu amal malaikat apa yang dia tadi itu buat contoh tauladan syarak mari.
Hatu mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni ayat ni jangan ni buat pegang sebagaimana Tuhan raya. Biar di kalangan ulama is-salaf raya kata zahir ayat sifat tufidul kufr wad dalal. Malaikat puak ni zanadiqah. Zanadiqah ni bukan puak tak boleh tulis kitab nah, boleh tulis kitab. Boleh tulis kitab, boleh mengarang, boleh mengajar, boleh segala-gala boleh. Tapi nyagi kecek kata, Qur'an hadis hak menunjuk hal Tuhan, hak tak masuk dengan ilmu kalam, ini zahir Qur'an, kufur lagi sesat. Biar keceklah tu di kalangan ulama hak mu'tabar. Kita ngaji ambil di awal hingga akhir daripada kitab Al-Imam Bukhari. Ada Imam Bukhari keceklah tu? Tak ada. Pak Bukhari pun wari pada ulama atas. Ada ulama atas kejap tu? Tak ada. Turun mai pada Imam Asy'ari. Dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyan. Ada kejap lah tu. Tak ada. Mari dalam kitabnya Maqalat Al-Islamin. Bak pegangnya Imam Asy'ari hak mati di atas dia. Tak ada juga. Mari kita Imam Ahmad hak atas tu. Kita sebagai ulangan sekali yang kedua ni. Ada tak? Tak ada. Tiba-tiba mari dalam kitab-kitab hak mutaakhirin. Kitab-kitab hak belakang ni ayat tazahir Qur'an hadis bagi pada kufur. Usul kufur beriman dengan Qur'an hadis besi zahir. Allah. Mek mana ni? Man sabaqaka bihadzal kalam? Supaya kita ada dengar di telinga kata ilmu kalam ni uslub dia sama-sama dengan Qur'an, sawa-sawa. Dekat-dekat, kadar, dekat-dekat dengan Qur'an. Biar kecil belah ni di kalangan ulama salaf. Tak kira salah ni a'lam wa ahkam. Kaedah kata khalah a'lam wa ahkam ni lah, orang tak pakai. Apa tak pakai? Tak kena dengan cara. Tak betul. Dah tu tak? Sahabat lebih reti. Tabi'in lebih aling. Atba'i tabi'in lebih agung. Tiba-tiba mari kaedah salah aslam khalah a'lam wa ahkam. Ambil anu. Faham tu tak? Sebab tu ulama pakat tolak pendapat tu. Tolak pendapat tu. Weh tu baik, jangan duit ada. Faham tu tak? Tu nak kita faham. Kalau gitu, kaedah daripada ulama kita akal nanti terima. Bukan nanti hajar syarak. Imam Ahmad tanya. Lalu ia jawab, la